Okay, Assalamualaikum dan kakak, masih lagi berada di Malaysia Auto Show 2025 dan kita ada sebuah model EV yang terbaru dari GAC Motor Malaysia, iaitu namanya GAC Aion V. Okay, ini adalah hanya preview saja, tapi anda boleh nampak in terms of design, dia adalah sebuah EV SUV crossover dan bersaiz B segment. So lawan dia mungkin something like macam BYD Atto 3, Chery Omoda E5 dan juga sebagainya. Tapi dari segi rupa nampak macam SUV lah, tak macam model Aion Y Plus, nampak macam MPV. Yang ni lagi nampak lagi ranggi sedikit lah. Okay, in terms of powertrain spec pun not bad sebenarnya. Dia pakai single electric motor berkuasa 201 horsepower dan 240 Nm of torque, 0 ke 179 saat, dan bateri dia sangat besar. Dia pakai bateri 75.2 kWh, membekali jarak EV sejauh 500 km lebih. So not bad sebenarnya untuk SUV kecil, tapi jarak jauh dia boleh tahan. Okey, bila nak launch, dia punya launch akan datang pada suku ketiga tahun ini. So apa pendapat anda? Boleh beli ke? Baik beli Aion V ini. Save more safe.